Tower of London terkenal sebagai salah satu tempat yang paling seram di dunia sebab sejarahnya yang penuh dengan penyiksaan, pengkhianatan dan hukuman mati yang kejam. Kalau waktu siang, tempat ni nampak macam tourist spot yang biasa. Tapi waktu malam, lain ceritanya. Bangunan ni bukan sekadar benteng istana tapi juga berfungsi sebagai penjara dan tempat hukuman panjang bagi ramai figura sejarah. Anne Boleyn ialah permaisuri kedua Raja Henry VIII yang dipancung di Tower of London pada 1536. Sampai ke hari ini, masih ada pelancong dan staf istana yang dakwa nampak hantu Anne Boleyn berkeliaran di koridor menara. Selalunya, Anne akan berjalan sambil pegang kepala dia di tangan. Edward V dan adiknya Richard ialah putera pada Raja Edward IV. Selepas kematian Edward IV pada 1483, Edward V ditabalkan pada usia 13 tahun. Usia yang mentah. Tak sampai 2 bulan menjadi raja, tahtanya dirampas oleh pakciknya iaitu Richard III. Lepas tu, Edward dan adiknya Richard dikurung di Tower of London dan tak lama lepas tu, mereka hilang macam tu saja. Tak ada siapa yang tahu apa nasib dua beradik ni. Tapi mereka dipercayai dah dilenyapkan oleh pakcik mereka, Richard III. Dikatakan hantu dua beradik ni selalu muncul di White Tower, iaitu tempat terakhir mereka dikurung. Lady Jane Grey yang terkenal dengan gelaran Ratu 9 Hari dituduh sebagai pengkhianat monarki. Dia dikurung di Salt Tower dari November 1553 sampai Februari 1554 sebelum nasibnya berakhir dengan hukuman mati. Lepas tu macam biasalah, dia jadi hantu. Dikatakan kelibatnya akan muncul di Salt Tower pada ulang tahun kematiannya, iaitu setiap 12 Februari. Sebenarnya ada banyak lagi kisah seram dan penampakan di Tower of London. Mungkin sebab sejarah tempat tu sendiri yang penuh dengan kisah tragis.